Daun cemara tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri. Auni Zafira nama diberi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya duduk di sini pada hari ini untuk membicarakan sebuah karya yang penuh makna, iaitu Surat untuk Orang yang Putus Asa yang ditulis oleh Adeline Roslan. Mengapa buku ini? Untuk pengetahuan semua, saya tertarik dengan buku ini kerana buku ini telah terjual sebanyak 200,000 naskah di seluruh Malaysia. Ini jelas membuktikan bahawa buku ini merupakan sebuah karya yang hebat. Diterbitkan pada tahun 2018 dan terus mencuri hati pembaca. Buku ini mengandungi ayat-ayat dan surat dari kata-kata motivasi untuk mereka yang sedang menghadapi kesulitan dan putus asa dalam hidup. Adeline Roslan telah menulis buku ini dengan penuh empati dan ikhlas. Ayat-ayat yang ditulis boleh memberi motivasi, memberi inspirasi kepada pembaca untuk bangkit semula. Ketika saya berasa kecewa kerana saya tidak dapat apa yang diingini, saya telah membaca buku ini, lalu telah mengubah pandangan saya. Adeline Roslan telah menekankan bahawa pentingnya untuk memaafkan diri sendiri. Salah satu bahagian yang paling menyentuh hati dalam buku ini adalah ketika membaca ayat ini. Jika engkau merasa jatuh, ingatlah bahawa itu hanyalah sebahagian daripada perjalanan hidup. Setiap orang mempunyai masa yang sukar, tetapi bukan itu yang menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kata-kata kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, malah memberi kita inspirasi kepada setiap orang. Pernahkah anda merasakan seolah-olah Allah tidak makbulkan doa? Allah berkata, siapa yang berdoa, Allah akan makbulkan. Tapi, kenapa Allah mungkir janji? Itu adalah antara persoalan yang wujud dalam buku ini. Selain itu, dalam surat lain, Adeline Roslan telah menekankan bahawa pentingnya untuk kita memaafkan diri sendiri. Beliau menulis, terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri sehingga kita menganggap setiap kesalahan sebagai kegagalan besar. Adeline Roslan tidak sekadar memberi motivasi kosong, tetapi juga mengingatkan kita bahawa kita tidak bersendirian dalam hidup ini, dan Adeline Roslan memberi inspirasi untuk menjadi lebih baik dan lebih tabah. Anda boleh dapatkan buku ini dengan harga yang berpatutan, iaitu RM30 untuk Semenanjung dan RM33 untuk Sabah dan Sarawak. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua untuk merenung sejenak tentang kata-kata yang ditulis dalam buku ini. Surat untuk Orang yang Putus Asa bukanlah akhir dari segala-galanya, malah memberi inspirasi kepada kita untuk bangkit semula. Tapi mengingatkan kita bahawa dalam setiap kesulitan ada peluang untuk kita menjadi lebih baik. Terima kasih daripada saya, Nur Auni Zafira binti Muhammad Zaidi dari Sekolah Kebangsaan Seri Penanti, kod PBA 0015.